Assalamualaikum guys. Terima kasih follow FY dekat FY punya TikTok. Kita cerita pasal saham dekat TikTok yang ni. Kalau nak motivasi, pergilah dekat TikTok FY yang satu lagi. Faizal Yusof Saham nama dia. Alright. So cerita hari ni, High Mobility Berhad, syarikat pengangkutan bas dan bersangkutan dengannya keluarkan saham untuk dipohon oleh pelabur-pelabur awam. Bermula pada hari ini 17 Mac 2025 pada pukul 10 pagi tadi. Tutup 19 bulan Mac pada pukul 5 petang. Boleh apply lah dekat Maybank Tuju ke, RSB ke, Afin ke dan lain-lain dekat platform bank. Alright. So harga saham dia RM1.22. Mahal tu. Bukan mahal lah, harga dia tinggi lah. Tapi dia nak masuk kat main market kan. So dia punya bank penasihat adalah Maybank dan dijangkakan akan listing pada hujung bulan ini pada 28 bulan Mac 2025 pada pukul 9 pagi. Listing masuk dalam Bursa Malaysia main market. Baik. So cerita dia IPO ni untuk Malaysian public awam tak banyak, 10 juta saja. 5 juta untuk Bumi Putra, 5 juta lagi untuk Bukan Bumi, and public issue dan offer for sale jumlah keseluruhannya adalah 130 juta saham. Dan juga ditawarkan kat MITI baru-baru ni sebanyak 40 juta unit. 47 juta unit, maaf. Tapi cerita dia sampai hari ni pun MITI tak keluar lagi result dia. Tunggu kan. So keuntungan selepas cukai melebihi 25 juta bagi tahun berakhir tahun 2024. Kan, so dia memang buat inilah pengangkutan bas lah kan, dalam negara dan ke luar negara jugalah, ke Singapura dan ke Thailand kalau tak silap FY. Baik, seterusnya saham syariah status kan dikeluarkan oleh SC. So tak ada apa-apa masalah lah untuk pelabur Bumi Putra. Cumanya ialah saham mahal macam ni kan, orang macam FY selalu terangkan lah secara statistiknya. Orang-orang kita, pelabur-pelabur Bumi Putra, pelabur-pelabur awam, pelabur-pelabur runcit lebih suka membeli saham di bawah 50 sen. Baik, itu saja tuan-tuan puan. All the best. Apply tak apply, macam biasa tepuk dada tanya saudara. Jumpa lagi. Salam Ramadan, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum, bye.